Dapat. Wih, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke Kirin Outdoor YouTube channel. Alhamdulillah, hari ini kami berdua berkesempatan nak pergi camping. Camping kita kali ini di Kinabalu, Negeri Sembilan. Okey, nantikan perjalanan kami ke campsite. Camping kita kali ini 2 hari 1 malam. Gerak dulu. Alhamdulillah, kita dah sampai dekat tapak campsite DRC Kinabalu. Ini tapak kita, tapak 6. Cantik, siap ada flight sheet. Tapak ni kalau kita tengok bersaiz 15x20 lah, tak silap. So apa lagi, kita pasang kemah. Mari. Inilah suasana dekat DRC Kinabalu, Taman Negeri. Taman Negeri. Okey, settle dah, kita pasang kemah. Minggu ni kita ambil tapak yang ada fly, campsite yang ada fly sheet siap. Tengok. Tapi fly ni dah lama lah kalau korang tengok. Tapak yang kita duduk ni tapak 6 je. Kita pakai kemah hexagon. Minggu ni kita pakai hexagon. Simple. So kita nak breakfast. Kita beli nasi lemak tadi dekat Ulu Langat. Makan nasi lemak dulu. Nanti kita explore sungai ni. Kita tengok dekat mana tempat dalam, kat mana tempat tak dalam. Tempat dalam kita boleh siru. Kita jumpa kejap lagi. Nelayan. Wah, jangan dulu garam ni kan? Belum. Dan saya masak tengah hari. Kita nak mandi dulu, lepas tu baru kita makan. Oh, tu member kita sampai.
Sipu. Pak Adinam tu. Buat sipu. Oh, batu ni yang goyang. Batu ni goyang. Kau tak boleh cakap apa hal mana lah ya. Angin tiup. Oi lah. Macam lah sejuk punya pasang. Dulu remaja, sekarang dah warga. Dia nak masuk warga. Tunggu nak mohon dekat. Jangan terlentuk ada tu orang. Seperti yang anda lihat, cantik kan pada malam. Memang cantik malam. Suasana dekat sini terang menerang. Dia tak adalah terang sangat. Okey lah. So kita nak makan malam. Hujan pun dah berhenti. Hujan sekejap pun tadi, dalam sejam. So malam ni kita akan dapat rasa macam mana sejuk ni. Kita akan tahu malam nanti lepas kita tidur. Esok pagi kita tengok macam mana. Tapi banyak orang cakap, yang datang kat sini cakap kat sini malam memang sejuk. So nak tahu betul tak betul, kita tunggu malam ni. Okay. So kita minum kopi latte from Kilang. Kita beli dekat TikTok shop. Sedap oh, korang try beli. Untuk satu cawan, korang kena letak paling-paling 3 sudu lah. 3 sudu dah okey lah. Saya letak 3 sudu je. Ada setengah orang letak 4. Air tak payah banyak. Memang sedap. Rasa latte dia, kopi dia. Alhamdulillah. Jemput makan ni semua. Selamat datang lah ke dia Aziz lama tu kan. Abang dengan yang berada di Randuk tu macam mana? Dengan jauh. Adalah cuba. Kita nak pergi bawah. Jom kita nak pergi bawah. Kita nak ronda tapak campsite di IC pada waktu malam. Ini tapak campsite kita ni. Cantik kan? Waktu malam. Dia dah tak payah pasang lampu untuk kat kemah. Lampu tu dia harus dia bagi siap. Cuma turun ni lah agak kurang. Dia bawa barang minimalis untuk dia tempat ni.
dia ke udang. Tu kat sini. Tahu apa tu? Ha? Tahu apa? Nak belah. Oh, ada orang malam. Lepak-lepak hari ni kan, orang tenang ni kan. Tempat dia berehat waktu malam. Oh, nak tengok boleh? Waktu malam dia tenang. Sikit lagi. Dapat. Dapat. Ui, besar. Naik ke kelam merah ni. Akan gelah. Rezeki dapat ikan abang. Tapi bukan musim dia empat telur. Oh, Kalau betul-betul musim empat telur, banyak kan? penuh. Satu malam tu dapat 20 ekor ni. Ya. Kita air dulu. Dapatlah seekor. Tu pelah. Itu dia punya sisik dia tu nampak cantik corak ni. Tu pelah. Dekat abang kan, dah biasa sahur. Itu dekat malam tu lah bang. Oh, dia malam dia main kat sini je bang Tempat-tempat dia minum. Oh. Kalau waktu malam ni pemangsa banyak keluar. Kalau air ke sini. Oh. Seperti yang kita lihat, inilah aktiviti malam dekat sini. Kita boleh sahur ikan. CEO bawa, pembantu CEO bawa. Kita tadi tengok sahur ikan anak kelah, anak sebarang, macam-macam ikan. So, kita nak pergi jalan. Teruskan perjalanan kita untuk tengok apa nak tahu. Ini boleh 2 kemah untuk tapak dia ni. 2 kemah. Jom ke atas. Kita ada luar. Kita ada luar boleh nampak pelita. Bestnya kat sini kita boleh tengok ikan yang dia boleh dapat dekat sini lah. Kita lihat dia dulu. Oh, kelak. Ni yang dia dapat dekat sini. Ada yang dia bela, dia beli kat luar. Oh, bawah sekali tu ikan apa? Ni baung. Besar kelah dia. Dia besar mat. Mahal ni. So yang mana korang ada stiker boleh tampal kat sini. Inilah masa DRC. Dekat Rainbow Camp. Waktu malam dekat sini selamat. Pagar ditutup dengan rapat pada waktu malam. So kalau ada emergency nak keluar, buka dan tutup balik. Jom kita nak balik ke tapak campsite kita. Mana tempat masak kaki? Keluar toilet. The best toilet yang kita orang pernah pergi. Besok saya akan tunjuk toilet dia. Baik, toilet dia baik. Kebersihan amat-amat diutamakan campsite ni. Okey, sekian saja review untuk malam ni. Kita jumpa esok pagi. Besok pagi saya akan review untuk waktu siang pula. Okey, semua assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah hari ni hari kedua kita dekat DRC Kinabalu. Kat sini saya boleh recommend campsite ni. Malam bapak sejuk tidur. Korang kena try DRC, korang kena try.
Padahal hujan semalam petang sekejap je. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Marilah kita menjamu selera sebelum kita pulang. Terbaik macam mekuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ni kita nak review DRC Kinabalu. Dah sampai dekat pintu masuk ni. Dah akan nampak signboard ni dan pintu pagar ni. Dah masuk. First anda akan nampak ialah tapak pertama. So, sampah pun disediakan. Okey. Ni view untuk tapak 1. Dan berikutnya ialah tapak 2. Tapak 2 ni pun sama saiz dia. Ada sinki. Setiap tapak ada sinki. Ini gambaran untuk tapak 2. Tapak 1. Setiap tapak ada tong sampah. Dan ni sebelah ni tapak 3. Masih lagi ada kampus. Ini dia punya reception, CEO punya rumah. Kalau anda sampai, anda boleh register kat sini lah. Tanya dekat tapak mana tapak yang korang duduk. Ini tapak 4. Ini tapak 4. Kat sini pun ada sewa kemah. Kemah jenis Decathlon base. Ni lah kemah dia. Ada kemah payung camp. Ini tapak 5. Tapak 5 pun ada sinki. Lepas tu kita boleh pergi sekarang dekat tapak deck. Ini tapak deck nombor 2. Tapak deck 2. Ini tapak deck 1. Ni untuk turun dekat sungai daripada deck. Daripada atas semua laluan ni turun kat sini. Dia ada 2 laluan. Ada satu lagi laluan kat belah sana. Ni view sungai untuk daripada deck, tapak deck. Boleh sini boleh mancing boleh meranduk. Menjala saja tidak dibenarkan. Okey, ni deck 3.
Ni laluan untuk turun ke sungai. Laluan kedua untuk turun ke sungai. Kedua. Dia ada 3 laluan. Tangga dia okey, cantik. Korang turun pun insyaAllah lah selamat. Sebab dia dah buat tangga ni. Baik tangga. Ni view. Okey. Ni air daripada air bukit. Okey, ni tapak special lah. Dia panggil nama tapak ni lah tapak S. Ni S2. Pun ada sinki. Tapak S2. Tapak ni pun lebih kurang bersaiz 20x15 lah. Ini pun sama. Saiznya yang sama. Ini tapak S1. S1 ni pun cantik tu. Cuma yang tak berapa nak cantiknya lah jalan tu nak turun. Nak naik dia mencuram. Kalau korang datang ramai seronok lah. Kerjasama gotong royong kan buat turun. Ni view daripada tapak S1. S1 pun ada sinki, ada tak sampah. Ni view tapak S1. S1, S2. Tu berada tu dengan meranduk. Casting. Kalau nak main bottom pun boleh kat sini. Sekarang kita pergi naik atas balik. Kita nak pergi ke tapak 6. Mengah ni nak naik atas. Ni air daripada bukit. Air bukit. Okay, kita nak naik. Memang pakai wagon tak boleh ni. Macam mana pun korang kena angkat. Gotong royong lah. Kalau nak juga duduk sini, datang 3 orang ke 2 orang, bawalah barang minimalis. Jangan bawa barang banyak-banyak. Penat dah. Tapi tempat view dia cantik. Saya nak naik bunga. Okey. Ini satu tapak yang special juga. Ini dipanggil tapak forest. Dia ada bumbung kat sini special, dia ada bumbung daun. Ni special ni forest. Dipanggil pondok forest. Pondok forest ni pun ada plug point dan ada sinki. Okey, kita pergi tapak yang terakhir. Tapak saya mengambil tapak 6. Ini tapak 6 kita orang. Tapak ni pun bersaiz 15x20 lah. Tapak kita orang. Kereta dah kemas. Kat sini tak ada check in check out. Itu kelebihan dia. Okey, super tak saya nak belanja view dari tapak saya. Tapak yang saya booking ni. Tapak 6. Ni view tapak 6. Ini view dari tapak 7. Ini tapak 7. Tapak 7 pun cantik. Sini boleh pasang emok, tapi jiran saya ni tak pasang emok, saya pasang emok. Dan kita pergi ke tapak 8. Ini tapak 8. Tapak 8 view sangat cantik. Lain kali memang saya akan ambil tapak ni. Tapak 8 cantik. Sini pun boleh pasang emok. Tapak 8 cantik. Akan datang kita repeat, kita ambil tapak 8. Ni tapak yang terakhir. Tapak 9. Tapak ni boleh masuk 2 kemah. Kemah saya M boleh masuk 2 kemah. Inilah tapak yang terakhir. Dan saya dengar diberitahu oleh owner ni, dia nak buka lagi 5 tapak akan datang. Mungkin dalam sebulan lagi dia nak buka 5 tapak. Nanti kita nantikanlah macam mana view untuk tapak yang berikut-berikutnya lepas ni. 5 tapak lagi 5 tapak dan ada toilet. Sekarang kita dah sampai dekat part toilet. Ni toilet dia. Toilet dia macam saya cakap tadi, toilet dia bersih gila.
Toilet dia bersih. Nampak je macam ni tapi bersih. Cuma tak ada cermin je lah. Penyangkut baju ada. Kamu tengok. Shower ada. Shower macam tu je lah. Tapi toilet dia bersih. 24 jam bersih. Memang staff dia pandai jaga toilet lah. Toilet kedua pun sama je macam tadi. Macam toilet pertama. Ada penyangkut baju. Cuma cermin je tak ada. Toilet dia bersih. Slipper tak dibenarkan masuk dalam. Campus pun kat sini dengar cakap lah. Tak macam campsite lain. Sama juga toilet yang ketiga. Ada penyangkut baju. Ni toilet perempuan. Tak ada orang boleh buka. Memang bersih lah toilet tu. Dan dekat luar ni ada tempat kita ambil air semayang ke, basuh kaki. Ada shower open juga. 3 shower open. Buat basuh kaki. Dan dekat sini ada 6 toilet semua. 3 lelaki, 3 perempuan. Okey, sekian saja review dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, settle dah untuk minggu ni. Camping kita 2 hari 1 malam. Last penutup kita lah. Kita nak tutup kemah. Kemah ni kemah yang terbaik. Okey lah bagi saya. Hexagon. Dia buka macam buka payung. Kita jarang pakai kemah ni. Tapi kalau untuk camping yang 2 hari 1 malam, kita akan pakai lah. Sebab kita duduk berdua je. Kat dalam ni, ruang dalam ni, korang boleh solat lagi, boleh berdiri. Tapi kat sini satu je lah, ground sheet dia dah asing. Dia tak sekali dengan ground sheet. Korang kena pasang ground sheet. Dia ada klip kat sini. Ada klip kat sini. Klip dia setiap penjuru. Dia best. Duduk 2 orang, 3 orang pun boleh. Dia boleh solat dalam ni. Itu yang bagusnya. Okey. Kita tutup kemah ni. Okey, sekian saja konten kita untuk kali ni di DRC Kinabalu. Kita jumpa lagi di next episod akan datang. Kirim Outdoor YouTube channel. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye bye.